tawan unta-unta milik Ketua Mekah, Abdul Muttalib. Dia datang jumpa Abraha. Tapi bukan untuk merayu selamatkan kota tu. Dia cuma nak minta unta-unta dia balik. Abraha pun pelik. Dan bila ditanya kenapa, Abdul Muttalib bagi jawapan yang cukup terkenal ni. Menunjukkan keyakinan penuh yang Kaabah akan dilindungi oleh kuasa yang lebih agung. Menurut riwayat yang paling masyhur, masa gajah tu berhenti, tiba-tiba sesuatu yang luar biasa berlaku. Beribu-ribu, mungkin berjuta-juta ekor burung muncul ke kaki langit, terbang lurus ke arah tentera Abraha. Burung-burung ni dikatakan jenis yang tak pernah orang nampak sebelum atau selepas peristiwa tu. Setiap seekor bawa batu kecil dari tanah liat yang dibakar. Dan burung-burung ni dengan ketepatan yang luar biasa jatuhkan batu-batu tu tepat kena pada setiap askar. Dan kesannya sangat dahsyat. Mana-mana bahagian badan yang kena, dagingnya akan reput dan luruh dari tulang. Akhirnya, seluruh tentera yang seramai 60,000 orang tu musnah. Tapi sejarawan